Oh, kejap lagi. Banyak lagi. Lagi semua harga di mana bawah? Sampung. Ya, dapat ya. Dapat 39. Ah, selalu betul. Saya ni nak kasih rumah. Okey lah, dah. Selalu betul. Ini letak barang ni. Ini apa saja. Oh, tak. Buka. Tak payah okey. Iya, payah betul. Sulam dia. Ada pula begah ni. Masih Ya, ayo. Iya bang. Bang, tu bawa takut. Order tu mai test makan. Kita kasih tahu. Dia pun tak tahu lah. Oh, apa ni? Bang. Orang yang tuntutannya nak terus mereka tahu. Sudah sedang. Naik berat je berat 5 kilo. Itu timbang dia berat. Okey. Kilo lebih lah. Kilo lebih betul.
jom. Tunggu je beratur. Mari bagi wajib kan? Lalu tak lalu. Ada kuat bak. Nanti banyak-banyak, jangan beli sikit. Ha betul. Sikit pun beli 100. Balik penuh ya. Kita tunggu. Baik, bagi yang kita nak kenal dahulu, kita akan ada sini cara peningkatan dalam sedikit ceramah kesihatan. Baik, tanpa melengahkan masa, dijemput Datuk Nur Hidayah binti Alauddin untuk menyampaikan sedikit berkaitan dengan tajuk program kita pada hari ini, iaitu Hari Tanpa Tembakau. Jadi saya just bagi sedikit pesanan mesej adalah bukan kelas ataupun ceramah ya untuk semua, sebab saya nampak kita punya audience kita hari ini banyak yang kanak-kanak lah dan juga ibu bapa yang ikut sekali ya. So santai saja ya. Kita hari ini kita punya program kita hari apa ya? Ada yang tahu ke? Tembakau dan Hari Asma Sedunia. Oh betul. Kita bukan. Yes, dapat aja. Okey. Tanpa merokok. Merokok itu baik ke buruk? Buruk. Okey, bagus. So merokok ni penting untuk kita cakap tidak kepada rokok ataupun sekarang dah canggih banyak produk ya, selain daripada rokok konvensional dia ada vape juga yang dah canggih sikit lah, dia ada kecil sikit. Dia biasa orang golongan-golongan muda lah yang lebih suka ke arah vape. Sebab apa? Ada kesihatan badan kita ya, dia boleh menyebabkan penyakit paru-paru. Apa itu paru-paru? Ha? Paru-paru tu apa? Dia apa dia punya kerja dia untuk badan kita? Bernafas. Kalau kita tak bernafas, apa akan jadi? Mati, betul tak? Ya? Betul. Penyakit apa? Nak jawab? Nak jawab? Untuk penyakit paru-paru, penyakit jantung dan juga kesihatan yang lain. Dan jangan lupa juga kesihatan untuk ibu hamil. Dan efek juga kepada orang yang hamil. Dan merokok ini bukan sahaja bila orang itu merokok, dia yang akan menyebabkan dapat penyakit. Kalau dia merokok, penyakit asma. Ada hadiah ni. Siapa tahu boleh angkat tangan untuk jawab. Jawab di sini. So, apa berkaitan faktor contoh semua ya? Yang pertama, habis. Apa berjumpa, asal, kereta, motor, asal apa lagi? Asma itu penting juga untuk kita nak mengenali contoh semua ya. Kalau kita tahu kita punya contoh kita boleh gerakkan. Kalau dah tahu sebabkan asap rokok, kena jauhkan lah. Jangan merokok, jauhkan daripada orang yang merokok. Kalau disebabkan gerak daripada program hari ini, ada yang tak? Ada beli bagi satu kesimpulan. Pada hari ini program kita Hari Tanpa Merokok dan Hari Asma ni kita nak kita soalan lagi. Siapa nak simpulkan?